Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kita outing lagi dengan Abang Akil. Kita nak pergi makan tengah hari. Ni outing kita tak balik rumah lah. Jom. Saya lapar. Lapar ke? Lapar. 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 Apa perasaan anda selepas makan? Kenyang. Anda selepas makan? Happy. Apa perasaan anda selepas makan? Tangan tak nampak apa benda tadi? Tunjuk apa? Boleh cerita sikit apa perasaan anda selepas makan? Okey. Apa perasaan anda selepas bayar? Kita nak tengok cerita apa ni? Ni ayah pilih. Dah. Ini ke ni? Ha? Buat gini ke ni? Madian nak pakai ke yang putih? Ambil yang besarnya, ambil yang kecil. Ini Tali. Umi nak beli ni untuk Asim. Asim kan dia payah sikit nak gosok gigi. Geram dia. Mana tengok gigi Asim? Jajan. Pegang beg Madiah tu ambil. Yang letak dalam apa? Ya. Asim pegang. Asim pegang. Asim. Ambil bawah. Saya nak cari yang ni. Yang senang. Ni kalau basuh yang dalam-dalam tu, bahagian-bahagian dalam dia tak rosak yang ni. Dek, ni untuk Merdeka awak punya ni. Ni tak nak? Ha? Nak pasu, nak buat apa pasu? dalam pokok. Buat apa? Dia. Kalau dah besar. Awak cari apa lagi? Bukan tali, tu spring. Nah, Umi tengok. Madiah ambil apa?
Saya ambil apa? Cuba tengok, cuba tengok. Cuba tengok. Oh, dia ambil ni. Bang Akil cari shampoo dengan shower. Shampoo dah ada kan? Shower belum. Ini dia pukul berapa? Pukul... Beat you to death. Ini habis. Kita dah habis berjalan. Dah habis bawa abang Akil pergi Ayo Mall, salah satu tempat. Jadi kita tutup konten ini dengan Assalamualaikum.